Abang punya soalan. Apa? Boleh tak kalau kita tak puasa? Soalan. Boleh tak kalau kita tak puasa? Kita tu siapa? Semua orang kah atau semua yang dalam kelas ni saja? Dalam kelas ni saja. Okey, boleh tak semua kita yang dalam kelas ni tak puasa? Boleh pada beberapa orang saja. Antaranya orang-orang tua yang terlalu sakit, kalau dia puasa nanti boleh mati. Ibu yang menyusukan anak. Tapi ada denda yang kena bayar. Macam kena saman, bayar kepada orang miskin. Dia tak panggil sedekah, dia panggil fidyah. Boleh faham? Wallahu a'lam. Okey. Alright.